Manusia yang kejar akhirat jangan sedih. Allah bagi macam mana pun rupa kita, kulit kita, jangan sedih. Pinjaman 60 tahun saja. Masuk syurga, kesemua menjadi tampan dan kesemua menjadi cantik. Seandainya seorang bidadari syurga menghulurkan mukanya untuk melihat muka bumi Allah, orang Kedah kata suar muka, dia suar muka dia tengok ke bumi ni, Nabi kata la adaat ma bainahuma, maka terang benderanglah di antara langit dan bumi, dan keseluruhan langit dan bumi tersebar bau keharum-haruman. Oh, bidadari macam mana ni? Manusia. Bidadari ini manusia. Seperti mana Allah Ta'ala berikan bidadari kepada lelaki, orang perempuan pun dapat juga. Jadi Nabi tanya, ya Rasulullah, hebat bidadari, cantik bidadari, mulia bidadari. Dia pun tanya, ya Rasulullah, wanita dunia yang masuk syurga dengan bidadari, siapa yang lebih mulia? Nabi pun jawab, tentu sekali wanita dunia yang masuk syurga lebih cantik daripada bidadari, lebih mulia daripada bidadari.